Perlukah seorang bekas suami, ex-husband, beri nafkah hidup kepada ex-wife? Okey, bekas isteri. Seorang isteri yang telah bercerai, dia tetap berstatus isteri. Kan? Isteri ni dia eja dengan I. Dia tidak akan berubah menjadi J, melainkan setelah mengalami 3 kali suci. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Isteri ni akan jadi janda J bila selesai 3 kali suci, masuk haid yang ketiga. Selagi belum datang haid yang ketiga, dia berstatus I, isteri. Bila berstatus I, wajib beri nafkah. Bila dah berubah menjadi status J, jentu, sudah hilang kewajipan beri nafkah. Cuma sunat saja kalau suami itu nak beri nafkah kepada jandanya. Jadi soalannya senang saja nak dapat jawapan. Isteri itu masih berstatus isteri atau sudah janda? Kalau janda, tak wajib lagi. Kalau isteri lagi, wajib. Faham lagi? Dipanggil isteri dalam iddah. Iddah itu bahasa Arab, bahasa Melayu, bilangan yang dibilang 3 kali suci. Cuma kalau kita orang senang, janda kita orang susah, sunat kita tolong dia.